Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berpuasa dan juga selamat Hari Raya sebab lagi beberapa hari kita akan sambut Aidilfitri. Dan untuk bulan Mac ni, kita ada hari yang istimewa untuk wanita iaitu sambutan Hari Wanita Sedunia. Jadi di sini saya ingin maklumkanlah kita santai-santai je hari ni dan kita ada beberapa topik yang sangat seronok dan sangat dekat dengan wanita sebenarnya. Untuk kita teruskan, sebenarnya kita dah biasa sebenarnya dengan figura ni. Sebelum daripada segi kepimpinan dan baik lagi daripada peringkat negeri dulu dan juga peringkat parlimen. Figura ni memang tak asing lagi sebab dia konsisten dalam memperjuangkan isu rakyat, malah dikenali dengan integriti dan keteguhan prinsipnya di dalam beliau sebagai ahli politik. Panjang beliau dalam dunia politik ni, kita jarang, malah hampir tidak ada kita dengar isu negatif atau skandal yang mencemarkan kredibiliti beliau sebagai seorang pimpinan wanita. Dan juga kita sangat jarang dan wajar kita hormati dalam landscape politik hari ini kerana beliau punya reputasi. Jadi mana yang sedia maklum mengenali beliau, yang tahu bahawa beliau ni adalah bagaimana dan figura dia yang seorang yang sangat-sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Jadi yang pentingnya dekat sini, saya suka bila orang tanya apa yang istimewa dengan wanita ini. Apa yang saya boleh katakan, wanita ini yang istimewanya adalah beliau sentiasa memperjuangkan hak wanita dan keluarga. Dan itu adalah keutamaan beliau semasa beliau memegang ahli Dewan Negeri kira-kira 20 tahun dulu rasanya. Dan kemudian hari ini macam biasalah yang semua maklum nampak, yang figuran kita kenali ialah Yang Berhormat Puan Hajar Razia Ismail. Dan kita mulakanlah dengan satu soalan yang best lah. Tapi sebelum tu kan, apa yang penonton lihatlah. Saya suka dekat sini sebab dia nampak comel tau. Dia sangat-sangat comel. Yang ini saya nak tanyalah juga dengan YB. Simbolik kenapa sambutan Hari Wanita peringkat Parlimen Ampang yang lepas YB beri mark yang comel kepada wanita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Linda? Alhamdulillah. Okey, tak payahlah lambung-lambung saya banyak sangat kan. Tapi memang saya memang jadi amalan saya daripada dulu lagi. Tak suka create masalah. Sebab tu mungkin sebab tu tak ada banyak skandal kot, insya-Allah. Dan saya doakan diri saya supaya saya sentiasa berhati-hati di dalam banyak perkara. Lagi-lagi dia jadi politician ni kan. Yes. Okey, betul juga ya. Kenapa ya? Pada asalnya sebenarnya bila kita nak sambut Hari Wanita Sedunia, selalu orang fikirkan kaitkan wanita dengan bunga, kan? Kaitkan wanita dengan mungkin kek, kan? Ataupun ialah barang-barang aksesoris yang mereka pakai ataupun mereka yang suka. menampakkan cantiknya. Tapi kenapa mak kali ni ataupun betul. Lalu orang pakai mak pun mak yang yang tinggi tu kan. Tapi ini macam comel kan? Betul. Ini sebenarnya melambangkan bahawa saya nak ingatkan kepada wanita semua bahawa kita ni, wanita ni ibarat sebagai satu cawan yang menakung ataupun kita bila ada apa-apa benda yang baik kita takung, dan jangan aja kita biarkan benda tu ada ataupun wujud di dalam mak tersebut ataupun di cawan, kita kena menghirupnya untuk merasa, baru kita boleh merasai nikmat daripada hasil bancuhan kita itu kan. Jadi simboliknya adalah wanita kita kena menimba, mendapat banyak ilmu. Ilmu tu ibarat air di dalam cawan ni. Tetapi kalau ada ilmu pun tidak diminum, tidak dihirup, tidak dirasa nikmatnya hingga kita boleh mendatangkan orang kata vibes yang positif lah. Betul tak? Jadi
Kalau Linda agaknya, kalau nak minum, mesti kita pilih minuman yang kita suka. Betul? Betul tak? Betul? Kalau orang tuang cawan, benda ada tuang air dalam cawan, kita tak minat air tu. Kita tak minum Tak kan? minum? Tak Sungguh? kan? Dia takkan Jadi, minum. dia nak mengingat kepada kita lah. Wanita, kita kena pandai buat pilihan. Kan? Dan juga bila sesuatu tu kita dah, orang bagi kita sesuatu, itu pilihan untuk kita untuk menghirupnya atau tidak. Boleh je kita tinggalkan kalau kita tak nak. Wah, dahsyat metafora dia. Itu sebenarnya Dan metaforanya. dia berkaitan dengan Hari Wanita Sedunia tahun ni. Dia punya tema. Okey. Give to gain. Ada Ada orang bagi untuk memberi. gain, Gain untuk manfaat lah. Tetapi saya suka membawa dalam konteks bahasa saya, iaitu kalau orang memberi, sama ada memberi peluang ke apa ke, kita kenalah menuai kemajuan tersebut. Ada kemajuan, ada impact dia kan. Kita ada gain, we know how to gain from whatever we get. Kita dapat dan sebagainya kan. Jangan kita, alah kadang wanita ni, dia suka kan kalau orang bagi macam-macam kan. Tapi dia nampak tu sebagai untuk diri dia je. Dia tidak memajukan diri dia, tetapi dia lebih kepada, yalah aku dapat seorang, aku suka, aku seronok kan. Jadi kita kena give to gain. Actually impact dia, falsafahnya adalah supaya kita boleh memberi peluang dan sokongan pada wanita. Dan manfaatnya bukan saja wanita. Dia can gain atau kemajuan itu melempah kepada masyarakat dan juga negara. Wah, daripada simboliknya satu cawan, metaforanya jauh pergi menghala ke peringkat negara sebenarnya. Cawan sahaja. Tak, manusia kita ni biasalah Linda. Kita ni manusia. Kadang-kadang kita kena sentiasa diperingatkan. Jadi bila ada sesuatu di depan kita yang menjadi the center of our life kan, macam kita selalu kat dapur kan, ataupun kat tempat kerja kalau kita bekerja, letak di depan kita, dia sentiasa memberikan kita satu ingatan tentang siapa kita wanita dan macam mana kita patutnya memberi semula ataupun mendapat sesuatu manfaat itu untuk diberikan semula kepada diri ke, keluarga ke, kepada masyarakat. Jadi kita boleh conclude dekat sini, wanita ni sebenarnya kalau diikutkan, mereka mampu sebenarnya. Cuma mereka tak nampak kemampuan mereka sendiri. Ya, betul. Jadi, dan satu lagi, jangan kadang-kadang saya rasa macam wanita ni, kita selalu accept je apa orang bagi, ataupun accept je apa orang kata tentang kita, ataupun orang, bukanlah kata, orang kata ke, ataupun orang beranggapan tentang kita kan. Kita nak lawan balik takut, ataupun kita nak stand up, kita nak cakap itu tidak, ataupun kadang-kadang kalau kita tengok orang bagi kerja, mentang-mentang kita ni jenis yang rajin, suka buat kerja kan, bagi, tapi kita tak tahu nak cakap no. Kan? Sebab apa? Takut, ataupun nanti takut tulis hati. Sampailah kita tak ada rehat, kita terpaksa berkorban rasa dan sebagainya, mengungut kat belakang, tetapi sebenarnya tak berani di hadapan. Itu pun salah juga. Especially macam si rumah tangga lah. Iyalah. Dan terasa macam bibik ke aku. Sebab tiada bantuan dan tiada kerjasama lah, bukan bantuan lah, kerjasama daripada pasangan masing-masing. Itu yang lately ni lah isu yang saya nampak lah. Sebab tu kita buat rumusan. Sebenarnya bila kita katalah kita bagi cawan tu kan, kita nak menikmati. Bila kita dah minum tu, kesegarannya, keseronokannya, itu patutnya menjadi, orang kata, menjadi kita punya orang kata aspirasi untuk mendapat sesuatu yang lebih baik kan. Okay? Alright. Okay. Saya nak tanyalah detik perubahan hidup YB lah. Dengan satu soalan yang lebih peribadi. Okay. Dalam hidup YB, pernah tak terdetik yang YB benar-benar mengubah cara, maksud saya, melihat pada perjuangan wanita ni, YB rasa ini bukan pilihan, tetapi sebenarnya tanggungjawab. Untuk datang ke tahap itu sebenarnya, kita tak perasan sebenarnya kan. Banyak, kalau saya nak tengok, nak suruhlah penonton-penonton semua, termasuk diri saya dengan Linda kan,
kita kadang-kadang kita tak perasan dalam melayari kehidupan ini, memang ada banyak poin-poin yang boleh jadi turning point. Kan? Okey. Tetapi kita saja tak rasakan benda tu, kita tak sensitif dengan benda tu. Jadi Betul. kadang-kadang benda tu berlaku berkali-kali, tapi kita macam tak ambil itu sebagai apa yang patut ia menjadi perubahan besar pada diri kita. Okey, saya punya mungkinlah apa yang saya nak share ni macam alah YB ni tu je ke yang buat you turning point, kan? Cerita macam ni, masa saya di sekolah, kan? Tu saya kata kalau orang kenal saya di sekolah, kawan-kawan saya kenal saya di sekolah, saya ni introvert, saya dah cakap kan. Saya ni jenis yang pendiam. Betul. Buat dia Tetapi cerita. satu hari, dan saya tak kisah pun orang lain, pasal orang lain. Saya kisah pasal diri saya je. Saya kisah belajar saya suruh, kalau mak ayah saya suruh buat apa-apa, guru saya suruh apa, saya pastikan saya buat dengan baik sekali, kan? Tapi saya ada minat, saya buat. Jadi saya tak suka kacau orang. I'm not a type, a social type. Kan? Okey. Jadi pelik kan? Macam mana boleh jadi orang politik macam tu kan? Tapi actually my turning point masa saya masuk universiti. Saya masuk universiti, mungkin masa tu dah matang sikit kot. Dan bila kita berada di tahap yang sedikit lebih tinggi lah. Kalau dulu saya duduk di kalangan kelompok yang sama. Keluarga, sekolah rendah pun itu kawan-kawan saya, dapat sekolah menengah pun adalah exposure sikit. Saya kan di Ilu Kinta kan. Jadi bila sekolah menengah baru bercampur dengan sekolah lain, masuk sekolah rendah, sekolah kita kan. Kelakarnya lah orang sekolah Tanjung Rambutan lah yang akan datang kan. Itu pun macam pelik lah, Tanjung Rambutan ni kan tempat orang kata hospital bahagia kan. Bila saya tengok kawan-kawan saya, normal pula, tak adalah macam masalah kan. Itu persepsi dulu-dulu lah. Tapi bila saya masuk universiti, saya masuk dari satu Malaysia lah kan. Betul. Satu Malaysia, pergaulan, tengok kawan-kawan, orang satu bilik dengan saya pun, kakak-kakak satu bilik dengan saya pun, datang daripada Johor, datang daripada Negeri Sembilan. Jadi kan macam, wow, kita pertama kali ada culture shock kat situ. Tapi yang paling menariknya, Universiti Teknologi Malaysia ni, dia punya logo untuk Tuhan dan manusia. Tagline dia, UTM, untuk Tuhan dan manusia. Saya mula-mula masuk tu, saya tengok logo tu. Saya kata, kenapa untuk Tuhan dan manusia menjadi logo kepada satu universiti yang berlatar belakangkan teknologi, kan? Tapi bila satu yang bagusnya UTM pada ketika itu tahun 1982 kan, dia jadikan subjek agama tu subjek compulsory, pengajian Islam. 5 tahun kami kat situ, kami belajar pengajian Islam lah. Dia adalah di sudut peringkat-peringkat ni, mengenali Islam dulu, lepas tu macam-macam lah, sampai bab perkahwinan pun ada. Munakahat ataupun faraid. Ini bidang yang saya rasa it's not my forte lah. Bukan satu benda yang saya kejar kan. Tetapi bila saya belajar, nak ambil engineering kan, nak belajar macam-macam, sains tulen lah ini, then saya boleh relate. Untuk Tuhan manusia tu maknanya, apa yang kita belajar ni, bukan sekadar untuk diri kita ataupun teknologi zaman sekarang, tetapi ianya memberi impact kepada manusia itu sendiri. Sama ada dia memudahkan urusan manusia, atau manusia kena mengenali siapa pencipta dia yang memberikan benda tu. Lagi mendasarnya, bila saya suka mula berjinak dengan kelas-kelas agama. Masa tu arwah Ustaz Yazid kebetulan masa tu Isra' Mi'raj. Biasa kan dengar Isra' Mi'raj, pendengar-pendengar semua biasa dengar kuliah Isra' Mi'raj kan. Betul. Apa cerita Isra' Mi'raj? Perjalanan YB lah, perjalanan Nabi kita lah. Nabi kita kan. Daripada Madinah ke daripada Mekah ke Palestin kan. Lepas tu naik ke langit bumi dan sebagainya. Itu bukan cerita yang menarik perhatian saya. Kita semua dah tahu. Betul. Perjalanan Rasulullah bila diceritakan oleh ustaz, dia pergi daripada satu tempat, jumpa setiap nabi kan. Dan akhirnya beliau ditunjukkan bagaimana suasana di neraka. Kan? Ini something yang actually kita tak boleh, kalau mungkin tak digambarkan, kita mungkin tak terbayang lah. Itu pun satu benda yang saya kata macam dah biasalah dengar daripada kecil kita dengar Isra' Mi'raj kan. Tetapi bila dia sebut banyaknya penghuni neraka tu adalah wanita. Di situ saya tersentak.
Ya, saya tersentak. Kenapa wanita? Apakah aku akan jadi salah seorang daripada individu di situ? Itu jadi saya jadi ketakutan. Timbul rasa takut, timbul rasa tak boleh ni. Kan? Itu janji. Maknanya bila bukanlah janji, itu satu benda yang dah facts, it's a facts. Yang sebenarnya di dalam syurga dan neraka itu lebihnya wanita dalam neraka. Kan? Yalah, walaupun kita dijanjikan semua orang yang beriman insya-Allah akan masuk syurga, tetapi kalau boleh tak nak lah kan. Betul. Jadi saya pun terfikir, kenapa aku ke akan masuk dalam tu kan. Jadi saya terfikir kena buat sesuatu. Dari situ saya berubah di sudut pemakaian saya kan, di sudut Islamic view saya. Dulu saya penakut, jadi tak takut. Dulu kalau gelap macam saya ingat lagi kalau bapak saya adalah kalau dia tak masuk hutan, saya suka study malam. Jadi dengar anjing menyalak pun saya takut. Saya akan pergi duduk sebelah bapak saya kan. Bapak saya pula jenis yang kalau tengok kami belajar, terutama saya lah. Mungkin saya anak bongsu kot kan. Bila tengok saya belajar, dia akan tunggu. Dia duduk kat sofa, saya duduk kat meja. Rumah kita kan besar, kita duduk rumah pangsa je masa tu kan. Dia tunggu sampai saya habis. Dia tidur lah. Bukan dia tengok TV pun, dia menemani secara dia. Jadi bila anjing menyala aja, dia cakap dengan saya, Uji okey? Kan? Dia tahu saya penakut gila. Kan? Okey tak? Dia kata macam tu. Saya kata okey. Kan? Sebab baba dia, dia cakap macam tu kan. Tapi bila saya berubah tu, saya boleh jalan dalam gelap pun. Kalau UTM, siapa pernah dalam UTM, saya punya masa tu, saya punya blok asrama saya kayu je. Kan? Daripada nak pergi, daripada satu blok, kan kita buat kerja khusus kawan-kawan kan, gelap. Kan? Kita nak pergi ke asrama ni, ke asrama A, ke B. Saya blok J masa tu. Nak pergi blok K, blok H. Tu saya kena jalan seorang. Saya tak takut dah. Sebab bagi saya, saya kena jaga diri saya sendiri. Macam betul lah. Dan yelah kita baru faham baca doa ni untuk protect diri dan sebagainya kan. Jadi itu my turning point. Dan saya punya yang membuatkan saya amat-amat merasakan ataupun saya selalu suka dengan perkara yang berkaitan dengan wanita. Saya kata saya tak boleh saya seorang aja untuk tidak terjerumus di tempat yang boleh masukkan saya ke neraka. Kan? Saya nak wanita-wanita lain pun supaya sedar. Mungkin situlah turning point dia. Supaya wanita lain pun sedar yang sebenarnya salah buat benda-benda yang salah lah. So kita kena jadi orang yang baik. Kita kena yang supaya kita terlindung daripada perkara tersebut. Tapi saya tak pasti sama ada wanita kat luar sana, it can be your kata yang aspiration ke, atau satu yang terinspirasi. Tapi itu menjadi turning point saya. Tapi di dalam bila itu kata satu gerakan yang betul-betul tertanamlah dalam jiwa saya, tapi along the way macam kalau dalam politik kan, saya tengok sudut pandang saya akan tengok siapa yang paling terkesan kalau apa-apa dulu. Mesti saya cakap orang perempuan macam mana kan macam tu menjadi satu kayu ukur saya. Kalau apa-apa pun orang perempuan macam mana kan, selamat tak? Okey tak? Takut dia terjerumus. Sebab tu saya tak suka agenda kalau hanya bercakap tentang wanita tu hanya cantik-cantik, makan-makan. Saya kata itu tak akan menyelamatkan kita. Kan? Tapi ada benda lain lagi. It's a knowledge, itu satu ilmu ataupun satu sikap yang positif itu yang boleh memastikan wanita itu terlindung daripada apa juga musibah baik di dunia ataupun di akhirat lah, insyaAllah. Dan di situ juga kita tengok di mana wanita, saya ingat Ustaz Yazid arwah dah, bercakap tentang sebab saya tanya soalan pada beliau, kenapa terlalu banyak wanita di dalam situ. So dia kata wanita terlalu suka terjebak dengan benda-benda yang sepatutnya beliau tak perlu pun terjebak. Contohnya isu zina kan, isu sebab dia kata wanita ni selalu bermain dengan emosi. Dia lebih suka benda yang seronok, benda yang melayani kemahuan dia dan sebagainya. Di situ dia kata kita kena ajar wanita ataupun kita kena fahamkan wanita bahawa to protect themselves dengan benda-benda yang betul supaya tak terjerumus. Jadi besar kan dia punya impact kan. Betul, besar. Kesan dia tu
Jadi setiap kali saya tengok Isra Mi'raj tu, saya rasa sebab Isra Mi'raj ni kalau kita tengok, saya bukan ustazah lah kan, tetapi sebenarnya satu gambaran tentang messenger, tentang risalah yang dibawa oleh nabi-nabi. Dia ada mesej dia, kan? Betul. Dan mesej itu ada penceritaannya, digambarkan dengan benar, kan? Dan dia juga kalau kita tengok di mana masa tu Rasulullah bagi didapatkan satu tanggungjawab untuk kita menunaikan rukun Islam, semayang dan sebagainya. Itu pun adalah satu kerja ataupun tugasan yang perlu dibuat. So that is the impact lah kepada saya, kan. Rasanya cerita ni tak pernah YB ceritakan di mana-mana rasanya. Yelah, mungkin lah. So ini sebab pertama kali saya dengar. First time. Okay. Turning point YB bila YB berada di universiti dan mendengar ceramah Isra Mi'raj. Betul. Kalaulah YB tidak masuk ke dunia politik, apakah isu wanita yang YB rasa mungkin tidak mendapat perhatian seperti hari ini yang YB rasa kalau tak masuk politik lah. Yalah, Tapi sebenarnya hakikatnya semenjak saya faham tentang apa yang boleh saya mainkan, peranan saya, masa tu tak ada politik pun. Saya ingat lagi, masa tu kawan-kawan saya dalam student leaders lah. Yalah, mungkin itu sedikit secara tak langsung politik dah lah tu, kan. Tetapi minat dia tu bukan terjerumus dalam partai politik, kan. Jadi saya terus bergiat dalam Persatuan Mahasiswa Islam masa di UTM itu. Saya suka, dia macam ada energi tau, macam ada satu keseronokan, kan. Buat program, buat anjur ceramah. Lepas tu dalam masa sama santuni kawan-kawan kita yang ada masalah kebajikan dan sebagainya, kan. Jadi bermula dengan situ saya aktif dengan wanita, ya, program-program wanita. Dan di masa itu juga saya ingat lagi saya terlibat di dalam bagaimana memberi buah kepikiran. Itu sebelum 2008 lah, maksud saya sebelum masa tu. Masa tu saya dah terlibat sebelum tahun 2000 lah, kan. Saya terlibat tentang tahun 97 saya masuk early childhood education untuk melihat bagaimana wanita boleh berperanan lebih dalam mendidik kanak-kanak ataupun anak masing-masing. Jadi saya kena belajar dululah. Dan saya tengok di situ saya berkenalan dengan banyak NGO. Termasuk NGO yang ingin membuat one stop crisis center di hospital-hospital kerajaan. It was 1995. 1995 sebelum tu, kan. Sebelum tu saya kenal NGO macam-macam. Lepas tu kami fokus tentang pendidikan. Saya masuk kursus 1997. Tapi 1995 dah mula gerakan untuk kita, masa tu kita dah tanda tangani SIDO. SIDO tu di Beijing, satu convention, iaitu Convention for Elimination and Discrimination Against Women. Jadi bila kerajaan Malaysia telah menandatangani perjanjian tersebut, kita kena ada komitmen lah untuk pelaksanaannya. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan pada ketika itu, dia buat one stop crisis center di hospital. Jadi HKL menjadi tempat tumpuan pertama. Jadi saya bukanlah orang pertama berdepan. Maknanya saya buat kerja belakang. Kerja-kerja belakang, nak tengok apa isu berbangkit dengan masalah domestic violence ni atau keganasan rumah tangga ni, apa puncanya dan sebagainya. Saya pergi rumah ke rumah. Yang saya pernah kendali satu cerita atau satu masalah seorang wanita ni. Dia berkahwin dan dia sepatutnya bercerai. Dia dah bercerai dah masa tu. Dan perceraian itu dia atas nasihat lah, kami nasihatkan. Masalah dia ada anak sebelum kahwin dengan lelaki kedua ni, kan. Bapak tiri tu rogol anak dia. Anak dia. Dan bila dia tegur, bila dia marah dan sebagainya, berlaku domestic violence. Dan dia tak tahu nak how to act. Macam mana nak bertindak. Dan agak teruk. Keganasan dia bukan aja physical torture, tapi mental torture juga. Cuba bayangkan kalau pagi-pagi kita bangun pagi. Ini saya ceritalah, ya, kakak tu kalau ada dia dengar lagi cerita saya lah. Tapi yang lelaki tu dah arwah lah, kan. Kita buang air besar kat mana? Dekat toilet lah. Tandas lah, kan. Tandas. Dia akan buang air besar di tengah rumah. Allah Rabbi. This is mental torture.
Wanita tak perasan tu kan benda tu dia, tapi yang wanita ni bersihkan je lah, redha je lah. Sebab apa? Sebab dia tak ada tempat bergantung. Kalau dia keluar daripada rumah, mana nak pergi? Anak macam tu kan. So dia seorang tukang kasut aja, tukang cobbler ya, cobbler dia batu buat kasut kan, tukang kasut. Jadi di situlah kita develop macam mana susahnya nak pergi, susahnya nak report polis masa tu. Polis kata alah ni masalah rumah tangga kan. Yang wanita tu dalam ketakutan kan sebabnya dia tak ada duit nak keluar rumah dan sebagainya. Itu rentetan-rentetan sehinggalah kita wujudkan satu pusat krisis. Kan? Okey. Jadi di situ wanita tak payah susah pergi ke hospital bagi tahu kalau dia kena dera. Kalau dia kena, mungkin zaman dulu tak ada mental torture tu tak berapa sangat menjadi perhatian lah. Mental health semua tu kan. Tapi sekarang mungkin telah boleh juga dikenal pasti oleh pakar psikiatrik dan sebagainya. Jadi di situ sebenarnya saya rasa katalah dari situ kan baru saya masuk politik. Mungkin sebab bagi saya tak orang kata apa ya, tidak nak sebut apa ya, tidak kekok lah. Ya, kekok dalam mingle dengan masyarakat. Tetapi masuknya dalam politik itu beza sedikit dengan NGO sebab kita boleh buat dasar. Jadi katalah saya tak masuk NGO, saya tak masuk ataupun saya tidak bergiat dalam politik masa itu, mungkin saya jadi salah seorang yang akan pergi naik turun parlimen, berjumpa dengan ahli-ahli parlimen untuk memberikan pandangan saya tentang apa yang saya dapati, dapatan-dapatan saya untuk bantu wanita. Sebab itu juga saya buat sekarang, Linda. Saya sebagai ahli parlimen Ampang, saya bukan saja berbahas buah fikiran sendiri. Ada banyak masa saya duduk bersembang ataupun berjumpa dengan CSOs, dia panggil Civil Society Organisation, untuk melihat apa mereka kan NGO macam-macam latar belakang kan. Dalam aspek ini, dalam aspek itu, di mana kurang lagi undang-undang, apa lagi boleh tambah baik. Apakah kementerian beri perhatian tentang masalah mereka. This is not about hanya berkaitan dengan wanita dan kebajikan, tetapi banyak aspek-aspek lain kan. Masalah perumahan dan sebagainya. So itulah jawapan saya. Kan agaknya memang tak berhenti kerja lah kot. Kalau wanita di luar sana lah kan, yang pada saya lah yang introvert. Sebab saya pun kenal juga ada ramai wanita yang introvert yang rasa diri mereka ni tidak layak sebab sebab di dalam kedudukan introvert mereka tidak bercakap, tak boleh mampu bercakap di luar sana. So ini adalah satu cerita yang patut mereka jadikan contoh. Bagaimana YB dulu seorang introvert yang boleh berubah 360. 300 patah balik 180. 180 Okey, soalan saya YB yang tapi seterusnya. Saya nak pick sikit lah sebelum pergi soalan lain kan. Saya rasa yang bukan salah kita ni jenis apa pun. Baik kita introvert, tak semua introvert tu menyumpakan satu masalah. Tidak orang yang extrovert tu juga masalah. Tetapi sebenarnya introvert anda ke, extrovert anda ke, sebenarnya bagaimana kita nak menyumbang. Kan? Kadang-kadang orang introvert ni dia saya rasa lah buat diri saya macam tu, saya rasa selesa hanya dengan beberapa orang aja. Tetapi kita kena pecahkan benda tu. Kenapa kita kena jadi introvert selama-lamanya? Jadi kita sepatutnya dua-dua karakter ni kita kena ada. Jadi yang tu masuk kelas Arise lah, nanti saya ajar kan. Boleh dalam Arise nanti insya-Allah. Dua-dua karakter tu dia kena ada. Okey. Kalau kita macam YB tadi terlibat di lapangan lah sebelum jadi ahli politik. Tapi sekarang ni kita dapat nampak lah wanita ni sangat sedikit berada di meja membuat dasar. Betul. Apa sebenarnya yang menghalang wanita ni YB daripada pergi ke tahap itu sebenarnya? Sebenarnya saya nampak kebanyakan wanita, dan juga minta maaf kalau saya sebut benda ni, pemimpin-pemimpin wanita, dia suka stereotype. Dia suka buat benda yang sama je. Pada saya, kita kena tahu fungsi kita terlebih dahulu. Kan? Kalau saya ahli parlimen, saya punya kekuatan ataupun kelebihan saya adalah saya boleh merubah dasar dengan beberapa force ataupun dengan beberapa penemuan dan juga pressure ataupun tekanan-tekanan yang boleh saya bagi. Bukanlah tekanan, tak sedap pula bahasa tu.
dengan Ya. sedikit penemuan-penemuan yang kita dapat dengan fakta dan sebagainya, pembentangan-pembentangan dengan perbahasan-perbahasan yang kita telah kemukakan, kita rasa yang dasar ini perlu diubah contohnya. Hmm. Kan? Jadi satu, kita kena tahu fungsi kita dulu. Kita di mana? Kan? Kalau saya jadi ahli parlimen, saya tak memanfaatkan fungsi saya sebenar tu. Saya hanya jadi ahli parlimen yang biasa, pergi program, bagi hadiah, senyum-senyum balik. Kan? Saya tak observe di dalam setiap tindakan ataupun setiap saya pergi ke bawah itu ataupun berbincang dengan sesiapa pun, itu merupakan satu jalan untuk saya menambah baikkan kehidupan rakyat. Pernah tak pernah belajar kan dengan saya kan, politik tu apa? Kan? Politik ni adalah menguruskan manusia. Yep. Kan? Nak uruskan manusia ni perlukan satu peraturan. Satu perundangan, ya. Kalau tidak, kita uruskan manusia ni dengan standard yang macam-macam. Jadi penat, letih. Jadi kita kena ada satu standard yang sama yang kita guna pakai, semua orang hormat standard itu. Jadi itu undang-undang, itulah polisi. Kan? Kadang-kadang saya pernah bagi training, apa tu polisi pun orang tak faham. Apa tu dasar pun dia tak faham. Apakah dasar ini boleh dibuat kalau saya bukan ahli parlimen? Ya, kalau anda seorang menteri, boleh buat polisi ke ataupun anda seorang exco kerajaan negeri, anda boleh buat dasar-dasar negeri. Dasar-dasar di peringkat kementerian. Ya, dasar ini adalah dia tak binded dalam konteks boleh dibawa dicabar di mahkamah kan, tetapi dia adalah merupakan pelan tindakan untuk kita gerakkan sesuatu. Jadi pecahkan pada saya, jangan stereotip pemimpin-pemimpin semua. Wanita-wanita tu jangan buat benda sama-sama je. Benar. Orang tengok orang buat ni, kita nak buat. Tetapi go back, pergi balik kepada apa perkara asas yang penting yang boleh merubah manusia. Itulah sebenarnya pegangan kehidupan saya lah. Pecahkan tembok, jangan stereotip, jangan buat benda biasa-biasa kan. Saya kalau pakai brooch ke tudung sama 10 kali pun saya tak kisah. Kan? Saya tak pelik. Saya akan ulang baju saya 2008 dulu kan. Sampai sekarang pun saya tak tukar pun saya okey. Kan? Janji kemas, janji orang kata taklah busuk kan. Kan? Orang nampak kita behave lah kan bila jumpa. Itu bukan saya punya keutamaan, saya nak cakap. Kan? Saya pergi tak pakai beg tangan, saya pakai beg plastik pun tak apa, asalkan ada benda boleh bawa barang saya. Saya tak pernah nampak OB pakai handbag setakat ni. Tapi saya akan spend pada handphone yang terbaik lah, sebab itu kerja saya. Kan? Betul. Dan jadi, macam mana pula kalau OB yang tak pandai buat dasar ni? Yang tak pandai buat dasar tu yang saya pelik tu. Mungkin dia kena belajar lah. Sebenarnya dia duduk di kedudukan itu. Minta maaf kalau saya terpaksa sebut kan, beberapa kedudukan-kedudukan. Contohnya ketua jabatan. Anda sepatutnya bagi input yang baik kepada menteri anda, kepada exco anda kan. Tak kira dari mana kedudukan pun, fungsi kita selain daripada melaksanakan penguatkuasaan undang-undang, kita juga bila kita uruskan undang-undang itu tak cukup untuk mengikat ataupun membawa impak kepada apa yang kita bawa tu. Jadi kita kena buat dasar. Sebab tu when you chair a meeting, ya, menteri-menteri ni semua, bila chair meeting, keluarkan dasar yang lebih baik. Kan? Dan dasar tu kadang-kadang kita rasa, kita dengar, saya ada pengalaman lah, saya pernah jadi exco kan, dengar pegawai kerajaan ataupun orang-orang yang tertentu datang buat presentation, ada juga orang yang dari korporat datang kan. Saya selalu fikir, tak tahulah otak saya macam ni, apa benda baik aku boleh buat. Saya akan kaji 3 benda, Linda. Okay. Saya akan kaji, saya belajar benda ni, apa nak panggil, what goes wrong, apa yang boleh, apa yang tak betul kat sini kan, apa yang belum cukup lagi di dalam perkara yang ada. Yang keduanya, what next, apa yang boleh kita tambah baikkan kan. Dan yang ketiga ni, apa benda baru yang kita nak bagi. Itulah dasar kan. So kita kena, 3 benda ni kita kena sentiasa ada pandangan, tetapi jangan buat dasar berdasarkan seronok atau malam semalam saya mimpi, besok hari ni saya nak buat dasar baru. Tak boleh. You kena ada baseline. Kena ada kayu ukur. Contohlah paling simple.
dasar perumahan contohnya kan. Dasar perumahan, saya ingatlah ada satu perbincangan saya berkaitan dengan rumah mampu milik wanita. Rumah mampu milik yang diberi kepada golongan B40. So saya cuba cerita dengan saya apa dia, siapa yang kriteria dapat dan sebagainya. Dan timbul satu persoalan. Adalah selepas itu ada beberapa permohonan. Permohonan ni seorang perempuan datang nak mohon rumah mampu milik. Mampu milik tu sebenarnya bila kita dah masuk dalam sistem, anda tak boleh mohon dah rumah lain. Ya, maknanya rumah kedua, ketiga ni tak boleh lah, tak dibenarkan. Jadi apa saya terfikir kat situ, cuba Linda bayang, masa kita berkahwin, kita mohon rumah, kita join pembelian. Nama kita termasuk kan? Betul. Nama suami, campur nama isteri. Baru membolehkan kita, melayakkan kita buat pinjaman. Dapatlah kita rumah tu. Tiba-tiba, suami kita meninggal ataupun kita bercerai. Kan? So, kita nak beli rumah lain. Betul. Katalah kita kerja kuat, anak pun dah, kita ada rezeki lain. Alah, manusia kan bila dia berusaha, insyaAllah Allah bagi rezeki kan. Lepas tu dia nak beli rumah. Dia tak mampulah rumah RM200,000. Semua dia mampu rumah mampu milik juga. RM42,000 tu dia mampulah. Rumah RM70,000 ke dia mampulah. Dia pergi mohon. Kita terpaksa tolak. Di situ dalam, kan saya kata center of my life is wanita kan. Saya kata adil ke dasar ni? Tak adil lah. Kan sebabnya wanita tu adalah vulnerable. Orang yang begitu rentan. Kalau berlaku apa-apa pada dia, keluarga dia nanti tidak terbela. So saya terfikir, apa yang saya patut buat? Cuba kita fikir, saya kata cuba kita panggil academician untuk buat satu kajian tentang wanita, berapa banyak dia ada aset. Wanita ni, wanita semua perempuan kat luar tu, anda bekerja kuat, berapa aset dalam nama anda? Ya? Ataupun suami anda sayang sangat, dia letak tak rumah tu atas nama anda? Kan? Ataupun kereta atas nama anda? Kan? Kadang-kadang kita yang keluar duit, semua nama dia. Saya bukan nak suruh wanita selfish, tetapi berjaga-jaga. Kan? Kalau kita sayang family kita ataupun keluarga kita, kalau seorang lelaki kan, macam saya tengok ni sebab mungkin contoh bapak saya kot. Bapak saya pergi masuk hutan kan, lawan komunis semua. So dia balik, dia kata dia tak tahu dia balik hidup ke lagi. So semua apa yang dia ada dia akan bagi pada mak. Kan? Di situ saya tengok bagus bapak saya ni. Sebab dia tak boleh predict kehidupan dia. So tapi dia kata kalau apa berlaku apa-apa, Baba dah bagi pada mak untuk untuk mak uruskan semuanya. Termasuklah semua termasuklah suruh mak beli emas kan. Kalau ada emas, kita orang tak banyak duit, tapi kalau ada duit tu beli emas. Kita kata untuk tabungan dan sebagainya. Kita balik pasal aset tadi. Satu hari saya akan cerita tentang satu kajian tu dah lengkap pun. Tentang sejauh mana wanita ada aset di dalam kehidupan mereka. Golongan mana yang banyak aset. Kan? Atau memang yang terkesan sebab mereka tak ada aset. Baik nama kenderaannya ataupun aset perumahannya atau aset-aset lain. Betul. Lagilah saham-saham ni tak akan adanya wanita ni. Sebab kan? saya ada kes macam tu juga. Tapi ada juga kesilapan wanita juga. Ada yang kadang-kadang dia berbelanja pada benda yang tak patut. Jadi di situ topik lain. Tapi isu yang saya nak cakap tadi adalah bagaimana kita tengok, tolonglah ya mereka yang berada di kedudukan masing-masing itu, buatlah dasar-dasar sementara kita diberi mandat itu. Itulah masanya kita melihat di mana kelompongan, cepat-cepat kita buat dasar. It can't take longer than what we have now. Masa yang diberikan mandat pada kita kadang-kadang 5 tahun aja. Tapi politik ni bangun pagi entah-entah dah berubah. Anda mungkin tidak berada di kerusi itu, jangan menyesal di kemudian hari lah. So itulah sebenarnya pada saya bila orang bagi saya satu bila Allah bagi saya satu tanggungjawab utama saya adalah melihat semua dasar dan polisi ini apakah telah pun diperbaiki ataupun benda baru yang perlu buat. Benda satu saya tadi apa masalah yang timbul pada dasar yang ada, what next, apa benda what next, apa benda yang baru kita boleh buat, apa seterusnya kita boleh buat, yang ketiganya apa dasar baru kita boleh buat. Itu topik lain yang kita boleh bincang lah. So jangan duduk hanya sonok-sonok, senyum-senyum, potong reben. Ya, anda kena duduk di kerusi itu, buatlah dasar sebaik mungkin. Tak boleh menjadi terlalu selesa bila ada. Dan kadang-kadang takut pula tu. Takut nak lawan dasar sedia ada.
pun ada. Ada. Nanti terus terasa hatilah, nanti banyak kerja lah. Kadang-kadang ada juga wanita kata, YB kalau kita, Kak dia panggil saya Kak, kalau kita buat ni nanti kesian pekerjaan, kena ubah ni tu. Itulah kerja kita. Yang berubah selalunya kita. Maknanya ahli politician akan berubah. Tetapi pegawai kerajaan dia memang mengikuti apa arahan yang diberi oleh direction yang diberi oleh seorang pemimpin itu. Sebab kita mewakili rakyat. Betul. Mereka duduk di office saja sebenarnya. Kan dia pun tak memahami sangat apa cita rasa masalah rakyat kan. Okey. Jangan lepaskan peluang ini. Betul, saya setuju. Dalam wanita ni YB, lemah lembutnya, terkenal lah sebagai lemah lembutnya lah kan. Tetapi dalam untuk membuat keputusan ni, wanita ni ada yang kata terlalu berhati-hati. Adakah itu sebenarnya kelemahan atau kekuatan sebenarnya? Saya ingat tadi Yana Yana pula. Tiba-tiba pula sebut nama Yana kan. Sebab di depan saya tu dia tengah kontrol technical kan. Linda sebut tadi kenapa saya tak ada skandal kan, kenapa saya orang nampak saya macam okey je kan. Sebab saya berhati-hati. Saya ambil langkah berhati-hati. Tetapi tak sampailah hati-hati saya itu sampai tak ada apa saya buat. Betul tak? Yep. Saya still kena buat sesuatu keputusan. Saya still kena ambil langkah-langkah yang kadang-kadang mencabar. Tetapi saya berhati-hati dalam setiap proses itu. Kan? Maknanya kalau boleh tak mau buat silap. Kan? Jadi saya dah tengok dah. Kalau saya nak ambil, kan saya sebut. Kalau kita buat keputusan, sesuatu keputusan, dia akan ada akibat daripada keputusan itu. Dan ada tanggungjawab yang kita kena tanggung. Di situ ada rentetan prosesnya. Kan? Sebab tu, pada saya sikap yang saya ambil berhati-hati itu begitu. Tapi, kebanyakan wanita, kalau saya salah, tolonglah komen kat bawah tu kan. Tetapi kalau betul, harap berubahlah kan. Kebanyakan wanita, dia berhati-hati sampai tak buat apa-apa. Ada. Ya? Betul, setuju. Sebab nak jaga hatilah. Takut nanti orang kata apalah pandangan dia tu. Nak tanya soalan pun takut. Kan? Nanti kita je seorang buat. Orang lain tak buat. Dah rasa terasing. Dah rasa terpinggir. Kan? Tetapi itu salah konsep, hati-hatilah. Ya, maknanya itu sebenarnya tak berani. Bukannya. Maknanya perlu kita sentiasa seimbang lah. Ya. Seimbang dengan setiap tindakan, keputusan yang bakal kita buat. Sebab tu saya rasa satu benda tips lah, tips kepada semua wanita-wanita kita kat luar tu, jangan ambil perkataan itu diguna pakai dengan cara yang satu hala. Dia kena, spektrum dia kena berbeza. Macam saya belajar Islam, di universiti lah. Okay. Saya ingat kata-kata ustaz saya kan. Dia kata Islam ni bukan hitam putih. Bukan tak A dapat B. Tak. Dia kata Islam ni warna-warni. Kalau kau tak boleh buat macam ni, ada je Allah bagikan jalan untuk boleh buat, tapi jalan lain. Contoh kan, kita semayang, dululah orang sibuk semayang mesti nak ada telekong. Tapi sekarang ni tutup aurat pun cukup. Tapi janganlah pakai baju ketat. Okey. Ataupun kalau kita pergi luar negara, mana ada masjid macam kat Malaysia ni? Setiap langkah ada masjid, kat shopping mall ada masjid. Kalau kita pergi kat negara yang bukan Islam, anda semayang tepi jalan lah. Semayang kalau saya kat airport, tengah-tengah carilah sudut-sudut supaya orang tak lalu depan kita kan. But the bottom line dia, asasnya adalah solat tetap solat. Kan? Jadi macam tu lah orang perempuan. Anda kena bersuara, anda tetap kena bersuara. Tetapi apakah anda nak ambil kira benda-benda yang, yelah orang perempuan ni dia suka benda kecil-kecil, itu dia ambil. Yang besar tu dia tak nak. Ni kan? Dia takut inilah, takut itulah, nanti orang cakap apalah, cakap inilah kan. Tetapi dia hilang fokus. Lama-lama tak payah buat lah, senyap je lah. Kan? Dia lebih takut pada persepsi orang. Ya. Dan dia pun satu lagi dia mungkin pun ini kita cubalah lahirkan nanti ya. Dia tak tahu nak ambil macam mana pendirian. They don't know how to take the katakan the stand. Kan? Sebab apa? Dia tak ada maklumat. Dia tak ada ilmu tentang benda tu. Contoh saya teringat juga macam saya risau macam mak mentua saya kan, dia cerita
dia ingat dalam YouTube tu semua dia betul. Kan? Bila saya cakap, saya panggil dia Mac kan. Mac, mana Mac dapat benda ni? Benda tu tak betul. Bukankah dalam YouTube cakap? Ha. Kan? Ha. Jadi penerimaan dia tu, sumber maklumat dia tu salah. Betul. Jadi bukanlah salah, betul lah YouTube Betul tu, lah tetapi tu. orang yang bagi maklumat tu Yang salah. Jadi dia rasa macam pandangan dia dalam YouTube tu semua betul. Jadi ambil je lah. Dia ingat nama asalkan ustaz, asalkan dia tu seseorang, semuanya betul. Sebab itu juga bahaya kalau jadi YB ni. Orang ingat jadi YB ni semua YB cakap masin betul. Tak, ada YB yang tak betul juga. ada. Jadi Itu dah tentu ada. itulah sedikit pandangan saya lah tentang isu berhati-hati ni kan. Yalah, dalam kita berbalik pada dalam YB membuat dasar lah. Ada tak YB berada dalam situasi di mana YB terpaksa berjuang fight dengan sesungguhnya untuk memastikan sesuatu dasar tu tetap diteruskan? Okey, banyak kali lah kan. Saya ambil contoh yang senang lah sikit sebab orang dah nampak pun impact dia kan. Contohlah, saya rasa saya boleh bangga dengan skim microkredit yang kita buat di Selangor lah. Orang tak nampak macam mana dia bermula. Tetapi dia bermula dengan, dia bukan di bawah usahawan sebenarnya. Di bawah kebajikan. Masa itu saya exco kebajikan pada tahun 2008. Saya duduk di bawah Menteri Besar yang begitu berkira-kira. Arwah dah dia, Tan Sri Khalid kan. Semua benda dia nak kira. Cuba bayangkan, saya nak convince selain daripada exco yang ada, nak convince nombor satunya Menteri Besar lah. Boleh saya nak present paper tu kan. Betul. Okey, tapi saya Alhamdulillah saya ada satu peluang pergi ke luar negara. Belajar tentang bagaimana kita nak ubah orang yang berkebajikan, mereka yang memohon kebajikan kepada mereka boleh berdikari. Conference tu berlaku di Paris lah. Saya pergi seorang-seorang, masa tu takut je orang lain semuanya datang dalam grup kan. Saya pergi belajar lah seorang-seorang kan. Satu dunia datang kat situ. Terma dia guna senang je, work fair. Maknanya from welfare to work. Kan? To work. Jadi bila saya dah faham konsep itu, jadi apa saya buat? Saya kata, Tan Sri, saya ingat nanti saya akan buat satu kertas kerja. Saya akan buat seluruh perbincangan kertas kerja untuk mencadangkan dasar baru untuk negeri Selangor. Masa itu Tan Sri telah buat merakyatkan ekonomi Selangor. Ya. Tetapi saya nak perincikan merakyat ekonomi Selangor tu fokus kepada kebajikan kan. Sebab setiap tahun masa tu kerajaan Selangor menyumbang 12 juta hanya untuk bagi bantuan kepada rakyat. So setahun berapa? 12 kali 12 kata 44 juta kan. Tapi bila saya tanya soalan mudah je, berapa orang yang telah kita bantu yang berdikari? Tak ada. Tetapi bertahun dari tahun-tahun bertambah. Jadi apa saya cakap dengan Tan Sri, saya rasa saya ada sedikit pengalaman belajar. Saya nak buat apply polisi workfare ni kan, workfare polisi. Jadi di antaranya adalah saya buat satu sistem bersepadu. Ya, di dalam UPenn kita buat sistem yang kalau Rafizi buat padu, saya dah buat lama dah ya, sistem tu namanya workfare policy system lah. Yang semua kita gabungkan data-data kebajikan, data-data perumahan, kan saya cerita tadi perumahan rakyat kan. Perumahan, sebab kita kena tahu basic needs manusia adalah makanan, ya, shelter, ya, kehidupan perumahan. Jadi perlindungan di sudut pendidikan. Ini semua kita ambil ni. Dan kita buat sepadu supaya kita nak one stop centers data. Daripada situ kita akan tengok trend rakyat, sebab paling masalah pada ketika itu adalah bila dikatakan orang kat Selangor tak ada yang miskin. Walhal ramai. Kan masa tu saya ingat lagi zaman Kerajaan Barisan Nasional sebelum 2008, basmi kemiskinan dan Selangor telah pun bebas kemiskinan pada 2005. Boleh cek ini fakta bukan cakap saya je kan. Tapi bila kita menang, banyak sangat yang perlu dibantu. Betul. Jadi dasar tu kita buat daripada hanya 420 orang, RM420 sahaja layak dapat bantuan, kita naik sehingga ke 1,500. Selangor mula-mula sekali buat, mereka layak terima kebajikan RM1,500.
Jadi besar tu. Jadi melompat kita 30% rakyat Selangor boleh diberi bantuan. Daripada tak ada, Dia pun tak ada. nol, kepada 30%. Impact kewangan memang tinggi. Tetapi di situ, program yang kita buat, dasar kita adalah bukan semata-mata bagi bantuan. Tetapi bagi program yang boleh mengubah kewangan. Di situlah saya kata dengan Tan Sri, boleh tak kita bagi microkredit? Contoh kan. Tapi bila saya kata bagi microkredit kepada mereka, Tan Sri kata boleh tapi bagi pada orang perempuan saja. Jangan bagi pada orang lelaki. Kan? Sebab orang lelaki ni tak boleh percaya, dia kata. Minta maaf lah orang lelaki kalau dengar kan. Tapi saya tahu orang perempuan selalu cakap betul tu. Kan? Tak. Dia kata orang lelaki ni kalau bagi duit, dia tak responsible nak bayar balik dan sebagainya. Tapi ini kajian daripada AIM masa tu. Kan? Jadi tak salah lah. Fakta ada sebenarnya kan. Jadi ada dua yang saya cabar. Pertama, saya nak bagi pada lelaki. Yang kedua, saya tak nak microkredit berkelompok. Saya nak personal microkredit. Kan? Jadi saya kata sama juga Tan Sri. Kalau kita habis hangus duit 144,000 juta setahun, ini pun hangus juga. Tapi saya nak minta 20 juta je, saya cakap. Untuk kita mula buat. Dari situ buat, lepas tu saya ingat ada skim sel sekali, ada itu berkelompok, skim sel. Yang microkredit ni miskin bandar. Kita panggil mimbar. Kan? Ingat. Sekarang dah jadi hijrah lah. Dua ni digabungkan jadi hijrah. Banyak dah programnya. Dan kita nampak ramai yang sebenarnya kita dapat bantu. Yang ramai yang sebenarnya daripada tak ada pendapatan boleh dapat pendapatan. Itu salah satu contoh lah. Kalau ada masa kita boleh kupas bagaimana saya buat sesuatu tu dengan impact polisi yang kita lakukan kan. Yang keduanya macam contoh ini paling saya rasa legasi saya yang saya boleh banggakan lah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Allah bagi saya idea iaitu Pusat Wanita Berdaya. Kan? Begitu juga nak beritahu Tan Sri. Macam mana saya nak cakap? Kekurangan pada ketika itu, kita dah tak dengan federal government. Jadi kekurangannya adalah macam mana kita nak bagi pemberdayaan pada wanita. Jadi saya kata dengan Tan Sri, boleh tak kita lantik wakil-wakil ataupun ketua wanita di setiap DUN. Masa tu saya tak ada rujukan, saya nak cakap. Ya, saya tak ada rujukan maknanya saya nak kata program ni insya-Allah berjaya. Tan Sri dia nak tengok tu je. Kalau saya bagi berapa juta ni, apa ROI? Berapa impact dia? ROI tak semesti duit lah, impact dia. Saya kata Tan Sri saya tak nak. Saya nak 12 tempat je saya nak buat pilot, saya cakap. Jadi saya buatlah pilot 12 tempat. Daripada situ tak sampai setahun kita nampak kesan positif. Nama mula-mula bukan Pusat Wanita Berdaya. Kita nama Pusat Komuniti Wanita. Ya? Dan bila saya dah dapat, saya confident baru saya present paper. Saya present paper kepada Tan Sri, saya cakap pada Menteri Besar dan semua exco, saya kata saya nak wakil wanita setiap ni DUN pula. Jadi kita ada 56 DUN. Masa tu untuk kita bagi bajet tahun depannya. Jadi saya buat kira-kira masa tu kita minta sikit je, nak minta RM700 je. Sama dengan masa tu allowance ketua kampung. Dia macam tahap sama dengan ketua kampung lah, tetapi ni special wanita je. Jadi bila kira saya bagi contoh dengan Tan Sri, impact dengan keuangan ni, kalau kita keluar duit macam ni, tempat yang berbezanya bila kita ada wanita yang diberi tanggungjawab secara khusus mensantuni isu wanita di kawasan mereka. Dan kita bagi allowance sikit je, kita kata kan. Dan pada ketika itu saya cadangkan supaya mereka ada center, pusat wanita tu sendiri, supaya suri rumah saya kata yang ramai tak bekerja ni, dia boleh tambah kemahirannya di kawasan dia. Kan? Jadi ada pusat wanita berdaya. Jadi akhirnya kita ada pusat wanita berdaya, kita ada tapi saya ingat tak semualah sekarang ni ada ya. Dia bukan ada premis tu, tak ada, tak semua ada ya. Ada kalau wakil rakyat yang rasa benda tu penting, sepatutnya kena ada ya. Jadi dia jadi kebanggaan wanita. Ya, dan tempat pusat untuk berinteraksi. Bukan kerja masak-masak je ni, tempat memberdayakan di sudut wanita dalam perundangan. Very knowledgeable. Skill-skill yang lain kita boleh masuk. Dan kita alhamdulillah Pusat Wanita Berdaya penyelia Pusat Wanita diiktiraf sebagai setaraf dengan ketua kampung, tapi peranannya untuk santuni wanita. Sampai sekarang mereka dah ada allowance kan. Dan sekarang dah berjadi bukan saja Pusat Wanita, dah jadi WBS kan. Wanita Berdaya Selangor. Dah ada lah segmen-segmen
tokoh-tokoh yang boleh kita tingkatkan, boleh jadi fungsi adun wanita, si Wanis nama dia kan. Saya sendiri jadi menti dah kohort kelima macam tu kan. Satu benda yang nampak, benda yang simple pada asasnya, niat kita tu, polisi yang kita nak buat tu sebenarnya dia memberi impact yang positif dan kita dah tak ada dah kan, tapi benda tu masih lagi memberi pulangan impact yang baik kepada rakyat. Inilah yang orang tak nampak. Itu saya tak cerita lagi lah. Saya ada 8 portfolio semasa di Selangor. Kalau saya cerita semua sampai malam lah semua. Buka puasa nanti pun tak ini lagi kan. Dia sebenarnya kan di sebalik ketenangan tu kan, relax tu kan. Dan konsistensi YB itu sendiri kan. Sebenarnya ada perjuangan yang sangat besar kan. Alhamdulillah. Untuk memastikan suara wanita itu tidak dipinggirkan. Tapi yang paling seronok kan dalam banyak-banyak dasar saya buat tu, bila saya dapat buat KWSP untuk wanita. Masa tu saya bukanlah menteri ke kan. Saya hanya sekpol pada Kak Wan ya, Timbalan Perdana Menteri. Kebetulan dia jaga kebajikan. Jadi saya cadangkan, kita memang ada manifesto tu. Manifesto tu saya ingat lagi masa tu Rafizi Ramli dia jadi Biro Strategik. Jadi saya cakap dengan dia, kita kena buat ni sebab kesianlah wanita-wanita kita ni. Wanita kita ni suri rumah kerja tapi tak pernah diiktiraf. Kan? Jadi boleh tak kalau kita boleh buat fikirkan satu tabungan khas kepada wanita, kalau berlaku apa-apa dia ada financial security, ada keselamatan keuangan. Sebab kita yang polisi sekarang ni yang sedikit silapnya orang tu jadi ibu tunggal baru kita jaga. Faham tak? Sepatutnya keuangan financial security ni kita pastikan wanita kita ada keuangan itu untuk dia ada keselamatan itu bila anything happen dari awal lagi di perkahwinan dia. Sebab tu kalau ada wanita yang dengar ni, kalau anak-anak anda nak bernikah dengan sesiapa, pastikan suami-suami dia, bakal suami carum KWSP. Jangan bagi mas kahwin je walaupun benda ni tak wajib. Mas kahwin tu wajib. Itu juga ni idea kan? Bagi caruman isteri dia untuk KWSP dan SOKSO. Sekarang dah memang dah Aisara lah, ada semua. Aisaraan namanya untuk SOKSO. Jadi kalau berlaku musibah, suami meninggal ataupun bercerai, kalau yang SOKSO tu dia boleh keluar awal. Kalau yang kalau panjang umur, rezeki sampai penghujung kita berkahwin tak ada masalah, umur 55 tahun keluarkanlah KWSP tu. Betul. Pergilah enjoy, pergilah Mekah ke kan, mana-mana. Nampak tak impact dia? Itu yang paling saya rasa dalam banyak-banyak dasar yang saya buat, saya rasa mudah-mudahan itu menjadi pahala lah kepada saya untuk semua insya-Allah kan. Saya suka bila YB sebut yang pasal PWB tu. So YB sendiri pun tak apa macam kata itu sebenarnya satu keputusan yang besar tapi tak popular. Tetapi YB tetap yakin itu adalah satu perkara yang betul. Kan? Sebab tak semua pemimpin pun yang berani buat keputusan yang betul. Lebih-lebih lagi keputusan yang tak popular kan. Yes. Macam tagline YB lah yang biasa YB guna tu kan. Betulkan biasakan yang betul. Okey. Dia untuk yang terakhir kali lah. Bukan terakhir kali, insyaAllah kita akan ada lagi sebab YB banyak kalau nak tahu benda-benda share. Ni lagi, kupas ikut topik satu-satu je. Nanti saya kupas sampai deep lagi insyaAllah. Ya, betul. Kalau YB boleh sampaikan pesanan lah untuk yang mendengar podcast kita hari ni. Satu ayat yang YB boleh bagi mereka, boleh macam ting tentang kepimpinan. Mana ayat tu boleh buat, ini kepimpinan sebenarnya. Saya rasa kepimpinan ni bukan hanya perkataan lah. Dia besar tanggungjawab dia tu. Kan? Pemimpin ni lalunya dia ada pengikut. Kalau salah dia buat keputusan, salah langkah dia, salah contoh dia, orang bawah dia semua salah lah. Okey? Sebab tu pemimpin jangan takut kalau ada orang lari daripada kita. Yang kita takut bila kita tak mau berubah. Menjadi pemimpin, melakukan kesilapan itu biasa. Tetapi anda kena ingat, kita kena ingat yang sebenarnya kita ada orang yang kita ada tanggungjawab untuk bawa kepada jalan yang betul. Jadi nasihat saya lah kepada wanita semua,
Alah, tak apalah YB. YB tu pemimpin, kami bukan pemimpin. Kita semua sebenarnya. Benar ni, Mesti betul. ada orang yang kita pimpin. Kalau Betul. paling tidak pun anak-anak kita. Yes. Betul tak? Betul. Kalau yang dah berkahwin lah. Mm-mm. Kalau tak berkahwin pun Ada adik-beradik. adik-beradik. Kan? Ataupun saudara mara. Ataupun kawan sekerja. Kan? Bila kita cakap jom tu maknanya kau memimpin lah tu kan. Maknanya kalau ada orang ikut lah. Kalau kata jom 10 kali pun orang tak ikut, maknanya Tak kau ikut. tak memimpin Tak. lah kan. Maknanya orang menyampah lah kita kan. Jadi itulah saya punya cakap kan. Kalau kita nak bagi nasihat, satu, jelas fungsi kepimpinan itu berat sebenarnya. Kan? Berat sebab kita memimpin jalan yang betul. Nak memimpin jadi mafia pun boleh. Tapi jalan tak betul. Kan? Nak jadi situ sekarang zaman mafia-mafia korporat lah macam-macam kita sekarang ni kan. Jangan. Jadi jangan. Kita nak jadi pemimpin yang bakal membawa kita dan semua wanita semua ke jalan yang benar. Jadi pastikan anda bawa kata impact yang positif untuk diri dan yang lain. Kalau tidak anda buat dosa je setiap masa sebenarnya. Itulah pesanan saya yang saya rasa yang perlu saya dan semua orang lain ambil iktibar lah kan. Dan yang paling saya sedih kan. Dan juga ingatan untuk semua, pemimpin ni selalunya dia orang yang berkuasa. Kan? Jadi kuasa dia ada di tangan kita tu, jangan salah gunakan kuasa. Kuasa ni dia ada kilauan dia. Tahu tak kilauan? Kita suka emas kan? Semua suka emas kan? Jangan tipu saya. Suka emas, suka platinum kan? Saya adalah emas kecil je. Saya suka emas tapi comel ni kan? Dia ada kilauan dia. Dia ada gamitan dia. Kan? Dia macam seronok kalau dapat. Sikit pun jadilah. Dia punya lambaian tu lain macam. Tapi kalau kita dapat benda tu dengan hasil kita sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau kita diomok-omokkan untuk dapat dengan jalan yang salah, na'udzubillah, jangan ambil. Jangan sekali. Walau benda tu memang happy. Tahu tak cara macam mana kita nak ubat hati? Kita kenalah ubat hati. Takkanlah kata jangan je. Yalah. Macam saya senang je. Saya balik-balik. Apa sebab saya berada di sini? Adakah kerana saya untuk kejar dunia? Atau adakah kerana saya untuk tambah saham akhirat saya? Itu je saya fikir selalunya. Mak saya sebut bijaksana. Kan? Banyak saya kan. Maknanya tak. Kalau kita kata, kau tak bijak lah. Orang tu bagi kau duit macam-macam. Kau jadi esko perumahan. Takkan tak ada 5 sen pun dapat. Contohnya kan. Ataupun takkan ada unit rumah percuma. Saya pernah pergi. Ini dah terpesong sikit lah sebelum landing ni kan. Saya pergi, masa tu anak saya baru kahwin. Dia nak cari rumah sewa. Jadi saya pergilah cari rumah sewa. Dapatlah rumah sewa tu, saya pergi jumpa tuan rumah dia. Tuan rumah kata, YB kan esko perumahan. Boleh minta je rumah. Ya Allah, saya kata, itu bukan rumah saya, rumah rakyat. Saya cakap kan. Dan ni saya nak, anak saya insyaAllah lah ada duit sikit. Bagilah anak saya nak cari rumah. Saya tolong carikan aja kan. So simple pemikiran rakyat. Dia rasa bila saya dah kedudukan itu, boleh petik je dapat je lah. Dia salah gunakan lah tu. Petik je lah dapat kan. Jadi saya kata, saya tak boleh. Saya kata, itu bukan hak saya. Alhamdulillah saya nak beritahu semua yang mendengar, tak ada rumah yang saya dapat percuma. Ya? Dan saya tak beli rumah pun. Yang ada anak-anak saya yang beli. Semasa saya jadi esko. Dan tak ada seinci tanah pun yang saya mohon di bawah kerajaan. Walhal saya ni esko kerajaan negeri. Kalau dulu katnya berbidang-bidang tanah saya ada kan. Saya tak. Saya kata ini bukan hak saya. Kalau bukan ada hak saya, itulah. Yang satu saya beli adalah kereta Camry, kereta esko tu. Itu pun saya beli. Bukan saya dapat percuma. Ya. Okey, jadi itulah pesanan kepada semua yang dengar. Jadi pemimpin ni bukan mudah. Berhati-hati jugalah. Terima kasih YB. Dan kat sini juga kita dapat lihat bagaimana seorang pemimpin boleh kekal teguh dengan prinsip. Dia terus berkhidmat tanpa kontroversi. Dan dalam setiap amanah yang dia galas, dia tak pernah melupakan suara wanita dan keluarga. Dan mungkin itu yang membezakan, bukan sekadar memegang jawatan, tetapi membawa nilai perjuangan yang konsisten sebenarnya. Jadi kerana akhirnya bila wanita diberi peluang dan ruang di meja keputusan, seluruh negara akan merasai perubahan. Betul YB? Ya, tapi saya ingat satu hari kita kupas topik ni mendalam. Orang masih lagi tak nampak apa kesan langsungnya.
Kalau kita baikkan wanita, apa kesan langsung kepada impact dia lah kepada masyarakat dan negara. Saya rasa topik ni perlu kita bincang supaya wanita semua boleh terbuka mata. Dan insyaAllah saya rasa saya tak cukup masa untuk kali ni. Panjang dah. Orang pun nak pergi masak lah macam-macam semua. Hari ni pun dah malam kita punya podcast ni. Jadi kalau besok tak bersahur nanti salah saya pula kan. Jadi saya nak tahu beza. Baik, ini benda ni saya nak cerita supaya orang lelaki pun faham. Kenapa penting sangat wanita ni diberi tumpuan? Kenapa apa kesan langsungnya bila kita baik kita baginya wanita, orang kata baiklah negara. Itu perkataannya, tetapi kupasannya macam mana. Jadi insya-Allah kita tunggu ya. Akan datang kita akan buat topik ni secara mendalam. Okay, insya-Allah akan ada. Saya dengan ini Haslinda Mustafa. Ini adalah podcast Arise. Rise with Purpose, Lead with Impact. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke episod yang akan datang. Okey, jumpa lagi.